Okey saja, kita rest kat sini sekejap, tengok pemandangan apa tu sini, area Pantai Bersih Bagan Ajam. So jomlah kita gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Hari Raya Cina ni aku tak ada plan lagi nak pergi mana. Kalau kita buat ride pun ok juga kan. So tengoklah macam mana Hari Cina Selasa Rabu. Sepatutnya hari ni dan kemarin lah aku ada trip mancing. Aku tak boleh pergi sebab hari ni aku ada kenduri. So aku cancel lah trip mancing tu. So member aku semua dah dekat atas kelong dah sekarang ni. Harap dia pun dapat ikan lah kan. Agak alat sikit sebab aku yang setting kelong apa semua tu. Aku deal dengan tokai kelong apa semua. Ada aku yang tak pi. Hai. Tak apalah, mereka boleh kot 10 orang mereka kan. Tidak ni aku duduk mengai ni pagi ni. Duduk mengai kat atas kelong tu. Kenduri aku hari ni tengah hari. Aku rasa hampa dengar dalam video sedap oh exhaust ni kan. Sedap lah, memang sedap lah. Kau dah T8 tu T8 2013 ke 2014 ke tentu lah. Sabar. Wih, bahaya ni. Orang tua Cina ni. Aduh, aku risau betul lah. Yang paling aku risau apa lah, kita dah duduk macam ni kan. Hang duduk atas jalan ni, belakang hang tu memang dah clear. Bila hang lalu dekat simpang tu, kereta boleh keluar depan hang. Dia tak mau tunggu hang
Hang ni orang yang last kali tau. Oh, sorry. Merah tadi. Selalu hampa kena macam tu. Hampa orang yang last kali atas jalan ni, kalau simpang tu boleh tunggu hang, dia akan lintah dah kan. Ni tak, dia tak tunggu, dia lintah depan kita, padahal belakang kita tu dah kosong dah. Aku pernah jadi macam tu banyak kali lah. Aku geram tunggu lah. Dia boleh lah tunggu kan. Tunggu je lah. Kita lepas simpang tu hang lintah lah kan. Oh, hari ni pun ada gotong royong masjid Kepala Batas. Kalau aku tak tempat nak pergi lah, sorry lah. Semua sebenar Ramadan ni lah. Bawa kereta tu kena ada tujuan lah. Nak pergi mana ni? Pulak dah. Nak pergi kiri aku ingat dia. CJBJ punya roadblock selalu kat sini guys. Hijau, hijau okey. Traffic light ni memang lama kalau nak tunggu. Motor ni aku ingat lah bulan puasa aku takkan bawa dia sangat lah kot. Mungkin sekali dua macam tu lah, untuk nak ronda petang-petang kan. Tengok guys macam mana. Okay, motor ni pun akan tamat dia punya road tax dia. Aku ingat dalam bulan 3 macam tu kot. 3 dah nak habis lah tempoh insurans aku untuk motor ni. Aku ingat dekat sini dulu lah video ni. Apa-apa nanti kita sambung, mungkin Raya Cina ataupun masa puasa kita akan jumpa lagi lah. Right. Terima kasih yang dah lama menonton. Yang belum lagi subscribe, tekan butang subscribe. InsyaAllah kita jumpa lagi. Bye.